Assalamualaikum Pak Bos. Nyo na warna kelabe apa? Heboh color apa? Ni Marlboro ngengeh apa? Marlboro ngengeh heboh color. Harga lagi biasa bos. RM60 apa? Yang RM60 beda yang liu yang kapling kau kirim apa? RM60 kau kirim kat telung Pak Bos. Jam kere. Nyo yang koyak bos. Nyo nak plan lebih apa? Dari Lumbui 28 sampai truk Lumbui 20 yang koyak bos. Yang gehnya sama aja Pak Bos. Harga RM60 apa? Harga 24. Lumbui 28, 2 kurang sampai truk Lumbui 26. Nya Marlboro Pak Bos. Harga sama, harga RM60. Yang nak pelan keluar tak lu Pak Bos. Menyoh-joh je lu kira macam NT bah. Yang harga 250 modal nak barang bos. Yang harga 250 bah. Ini RM80, 200 saya tengok. Ya, nak barang betul. Menyoh-joh ke bang Pak Bos, joh kira macam NT. Warna kelabe RM80 Bos. Lumbui 28 sampai truk Lumbui 28. Nak barang. Marlboro Pak Bos, Marlboro sama nganyo je Pak Bos. Cuma harga beda. Ya, yang belah rok ni Pak Bos RM60, yang belah rok ni RM80 bah. Ija mungkin ke beda macam Pak Bos. Dari Lumbui 28 sampai truk Lumbui 28. 5 sah, ija kedek padu Pak Bos. Harga RM80 bah. Dua anak saya tengok. Dua anak tertolong kau kirim dulu. Yang geh Pak Bos. Ya bah. Nyo nak perle langsung WhatsApp lo Pak Bos. Nyo nak perle looking cimeng no. Nya looking lagi. Nyo looking. Nya looking bah. Menyokong kulit dia jual balik RM60 dikerek. Dua anak looking sama aja RM50 sama harga bos. Dua anak saya tengok sini RM80. Menyokong kulit looking jual balik pen 2 kali lipat bagi nyamban bos. Saya nak boleh langsung tak luju.